Dia macam ni kan, dia macam engkau rasa anak kau selamat dalam jagaan kau, tapi kau bukan terkata terlilit, kau macam terlelap sikit. Ya, sebab dia penat. Penat. Sesedar anak kau tak ada. Ini satu kematian yang orang cakap memang Tragik lah. tragik dan kita tak tahu apa punca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Angkercast, podcast di mana kita orang akan bercerita, mengulas dan membaca cerita-cerita seram daripada r/nosleep, creepypasta, dan juga kadang-kadang kita akan cover cerita daripada seram tempatan bersama hos anda, aku Chad Hafiz dan aku Adanas. Sebelum kita start, kita ada disclaimer dululah. Kandungan bahasa dalam podcast ini bersifat santai dan juga rojak. So ia semestinya tidak sesuai digunakan untuk tujuan rasmi, akademik ataupun jadikan tujuan tugasan sekolah. Sekarang ni zaman pula musim exam. Jangan pula korang tengah ulang kaji tengok Angkercast, tiba-tiba kita buatlah pembahasan macam ni. Mampus korang nanti. Cikgu tengok asal macam bahasa awak ni macam ada dua karakter. So ada dua. Okay, hari ni kita ada cerita baru yang kita akan ulaskan dan kita bacakan. Cerita ni sebenarnya kita dah dapat lama dah sebenarnya, dan cerita ni sebenarnya ditranslate oleh Art sendiri dan aku tak baca cerita ni. Basically sebelum kita start, kita akan baca dulu rumusan dan juga profil mengenai penulis ni. Betul. Okay, so cerita ni untuk episod kali ni, cerita ni adalah bertajuk If You See This Man on TV, Turn It Off and Leave the House Immediately. Itu dalam bahasa Inggerisnya lah. So dekat Nosleep ni, cerita ni disiarkan oleh penulisnya bernama user Richard Saxon, ataupun nama sebenarnya Richard Saxon lah. Okay, dekat Nosleep, dan cerita ni diterbitkan sekitar 4 tahun yang lepas. Kita dah lama cerita ni, dengan upvote kira lebih kurang 350 upvote dan ada 14 komen cerita ni. Tak ada banyak sangat. Tak banyak sangat. Tapi aku baca, aku ada usaha juga dia punya ni, banyak juga komen lah yang suka cerita ni. So ratio suka, dislike and like tu memang tinggi lah like. Okay. Mungkin banyak orang tak baca, tapi orang tak tekan like atau komen lah. Maybe so tapi dia ada info view ke tak ada kan? Dia just like je lah kan. Dia upvote dengan downvote. Tu je lah. Itu je dia tunjuk kat Reddit. Okay, profil untuk penulis ni, nama dia Richard Saxon, aktif dalam komuniti Nosleep sejak tahun 2018, dan dia pun ada subreddit dia sendiri. Macam sebelum tu ada cerita yang kita baca, tak silap apa nama dia. Yang orang ni pun dia ada subreddit dia sendiri bernama nama yang sama, Richard Saxon, r/Richard Saxon. So pencapaian dia dalam komuniti Nosleep ni antaranya adalah dia, salah satu cerita dia berjaya memenangi Nosleep Contest bagi tahun 2022. Dan cerita tu bertajuk ni di bahasa Nordic sikit lah, Skärsilen. Skärsilen. So kalau kau nak ejaan ni macam pelik sikit lah, dia macam aku tak baca. So aku pergi Google, aku translate, dapatkan bacaan ni. Okay, ni macam Skärsilen. Okay. So selain tu, dia meraih honorable mention ataupun hadiah segar hati je lah dalam pertandingan March tahun 2022. Untuk ceritanya satu lagi, iaitu My Latest Passion Might Be Telling the Truth. Okay. Dan antara cerita dia lain yang famous adalah If You See a Single Shoe on the Side of the Road, The Rules of the Road, Instead You Must Do This. Ini cerita rules jugalah dalam Nosleep. Dan juga cerita ni adalah yang aku bagi tahu nama tadi adalah cerita dia yang mendapat upvote tertinggi. Cerita tadi iaitu 2.600 upvote. So maybe insyaAllah nanti kita akan cover cerita ni pula lah. Boleh. Okay, kiranya untuk episod kali ni kita introduction untuk cerita yang dihasilkan oleh Richard Saxon ni lah. Dan juga alas sekali dia juga ada menerbitkan siri bertajuk The Crimson Nexus dekat Reddit dia sendiri, iaitu Richard Saxon, sekitar 2 tahun yang lalu. Okay. So kalau siapa yang ada masa tengok podcast ni, kalau rasa nak tengok lagi hasil-hasil karya penulisan Richard Saxon, boleh pergi ke subreddit dia ataupun pergi kat Nosleep, cari nama dia. Betul. Richard Saxon. Sama-sama support. Okay. So sebelum kita mulakan, aku nak tanya satu benda lah, Ad. Kau pernah tak macam terfikir atau mengalami mimpi ke ada seseorang keluar dari TV? So far tak ada. Tak ada So far tak ada lah. Aku ada. Kau ada? Ada.
Tapi aku tengok TV lah. Cerita Ju-on. Ju-on ke dia? Ju-on lah. Yang keluar di TV yang perempuan tu. Bukan Ju-on Itu bukan Ju-on. The Ring. The Ring. The Ring. Kau maksudnya yang kau cakap The Ring ni yang kau tengok lah. Aku tengok lah. Bukan mimpi lah. Tapi mungkin terbawa mimpi juga aku. Aku rasa aku tak mimpi kot kalau karakter keluar. Aku mimpi aku dalam TV tu ada lah kot. Kau dalam TV? Jadi Ultraman, Power Rangers. Itu mesti ada lah. Itulah. Masa dia bukan mimpi masa dalam TV. Mimpi cerita yang dalam TV tu. Okay. Tapi bagi aku sebenarnya sebenarnya tak ramai sebenarnya buat cerita macam ni tau. Jenis yang ataupun filem ke, penulisan ke, ataupun iklan ke, ataupun short movie ke kan, yang menggambarkan sesuatu keluar dari TV. Aku rasa dia tak banyak. Aku rasa elemen tak banyak mungkin. Mungkin sebab susah ke, ataupun dia macam setakat tu je boleh pergi. Betul tak boleh pergi lagi? Aku rasa mungkin tu kot. Mungkin dia kecil sangat skop dia kot TV kan. Benda tu senang. Kau pernah bayangkan tak masa kau kecil kau tengok TV macam aku nak masuk dalam dunia TV tu? Tak pernah lagi tu. Kau ada Ada. Sebab aku baru tengok sekarang. Aku halusinasi tu. Kau masa tengok TV tu ada ambil apa barang? Tak ada. Sebab dulu kan biasa kita budak kecil dulu kan rajin tengok TV. Dulu tak ada social media. Dulu ada TV kan. Betul into betul. So mula aku tengok TV macam biasa lah, tengok kartun macam biasa kan. Lepas tu aku terbaca buku cerita Doraemon. Kalau kau ingat satu invention Doraemon punya alat tu, kau boleh ambil barang dalam TV. Aku tak ingat. Aku tak perasan nasihat. Ada kalau aku try cuba tepek kat dalam edit nanti lah. Dia macam satu tombak kan, macam tangguk. Contohnya TV tu keluar tunjuk burger. Dia ambil benda tu, ambil keluarkan TV dari TV. Habis orang TV terkejut lah. Dia terkejut lah. Dah agak lah. Doraemon dia style macam tu. Cerita dia. So itu yang side yang seronok lah. Tapi hari ni kita nak cerita pasal something yang menyeramkan keluar dekat TV. Aku kalau benda yang seram melibatkan TV, aku teringat satu cerita ada anak kecil tapi terlama. Anak kecil masuk dalam TV tu. Masuk dalam TV? Dia bukan dalam TV tapi anak dia macam masuk dalam dimensi lain, tapi dia berinteraksi dengan mak ayah dia melalui TV. Aku cerita top. Cerita seram ke cerita apa? Cerita seram. Aku ingat cerita tu 2 kali aku tengok. Kena cari. Tapi tajuk aku tak pernah ingat. Ingat ending macam mana? Dia keluar dari TV? Ending dia keluar TV. Dia keluar daripada orang ada bilik atas. Mak dia masuk daripada ruang apa tak, ruang air ke apa benda tak, aku lupa. Ada portal lain? Ada portal, nanti terkeluar pada bawah. Ingat lagi. Menarik. Cerita tu pernah tahu tak? Sebab ada satu scene tu yang dalam kolam renang, swimming pool. Ada scene mak dia dengan terkorak aku. Scene siapa tak dengan terkorak. Baru diorang cerita lah. Mungkin terkorak dia guna terkorak betul. Ada? Terkorak betul. Dia pakai terkorak betul? Aku rasa lah. Aku rasa aku pernah baca benda tu. Aku cuba. Kalau aku cuba aku check kan kau. Menarik. Berani juga diorang pakai ni. Aku betul lah. Mungkin orang tu bagi reaksi tu reaksi betul aku. Okay. Alright. So hari ni kita akan start dengan cerita bertajuk tajuk untuk cerita hari ni adalah, kalau kau nampak lelaki ini dekat TV, tutup terus dan tinggalkan rumah itu sekarang. Okay. Jadi siapa start dulu ni? Kita one jus. 1, 2, jus. Engkau. Okay. Tiada bunyi yang lebih menyayat hati daripada jeritan seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Itulah bunyi yang kejutkan aku tengah malam bila anak lelaki jiran mati semasa semua orang tengah lena. Laporan rasmi, dia mati akibat penyakit jantung keturunan yang tidak didiagnosis. Tapi kabar angin beritahu cerita lain sepenuhnya. Mary sentiasa menjadi sebahagian besar komuniti kami. Dialah yang selalu uruskan BBQ, sambut hari jadi jiran-jiran, tolong apa yang patut walaupun dia seorang ibu tunggal yang kerja siang dan malam. Anak dia, Ulrich, memang budak ceria. Petah bercakap, bijak, semua orang sayang. Ramai kata budak tu akan jadi orang besar satu hari nanti. Maksudnya jadi orang yang ternama lah. Anak dia ni mungkin ramah lah tu. Ya kot. Tak, aku terbaca tadi orang besar. Wow. Minta maaf. Ini bukan body shaming nak bagi tahu budak gemuk. Tu. Maaf tercakap, maaf. Macam Badi lah. Lepas ni banyak kali episode semua macam body shaming. No sleep ni. Tak perlu dijelaskan, pemergian Ulrich melukakan hati kami semua. Tiada siapa yang lebih terluka daripada Mary. Selepas kejadian tu, dia terus menjauhi dari kami semua. Tak keluar rumah. Aku rasa dia berhenti kerja terus. Sampailah satu hari dia menghilang. Aku sempat bercakap dengan dia sekali je sebelum dia hilang.
Masa tu dia memilih untuk beritahu aku apa yang sebenarnya berlaku malam anaknya mati. Jadi so dia cerita balik lah apa yang akan jadi. Maknanya Mary ni selepas kematian Ulrich ni, dia terus menghilangkan diri lah. Depression lah. Tapi dia sempat lah cerita dengan Narato apa yang terjadi kan. Aku boleh bayangkan, boleh faham lah macam mana anak meninggal semua kan. Kalau game macam ni macam ibu tunggal tadi kan. Ibu tunggal. Confirm. Confirm. Lepas tu anak dia seorang je kan. Anak dia seorang. Allahuakbar. Malam tu Mary bagi Ulrich tengok TV sampai lewat malam sikit. Jarang sangat dia benarkan. Dia sendiri tengah sibuk buat paperwork. Biarkan anaknya tenang bagi dia rasa dah besar sikit. Ulrich tengok movie lama Terminator. Jing 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 jing. Ni Terminator berapa ni? Nombor 1 ke? Aku 1 ni. Dia tak cakap tahun berapa kan? Nombor 1 bahaya tu. Mau cakap nombor 1 18SG dengan 18SX tau. Yang SX aku tak sangka ada. Itu aku sebenarnya terpotong sikit. Aku dulu masih kecil tengok Terminator 2. Terminator 2 the best Terminator. Itu lah. the best. Aku tengok dulu memang banyak gila tau banyak kali. Lepas tu aku cakap ada satu kan? Aku mesti ada nombor 1. Aku tengok. Bila aku tengok aku terkejut mat. Kau tengok seorang, kau tengok dengan family? Masa tu aku dah besar lah. Aku seorang. Aku memang terkejut cakap, serius lah. Cakap, macam mana cerita ni lepas tu? Lah. Tapi aku rasa maybe masa tu cerita tu grade B. Kau rasa bukan grade A tu kan? Tapi James Cameron yang edit tau. Yang direct cerita tu. Grade A cerita tu? Dia consider grade A lah. Tapi aku rasa tapi aku tak silap aku ada satu version memang scene tu tak ada. Tak ada. Mungkin kot. Tapi biasa, kau tahu Hollywood macam mana kan? Faham je lah. Memang lah. Tapi maksudnya kau tengok cerita nombor 2 baru tengok 1. Yes. Sama lah aku. Okay. Ulrich tengah tengok movie lama Terminator. Memang tak sesuai sangat dengan umur dia. Ya nombor 1 ni. Tapi Mary benarkan dia dan buat-buat tak tahu je. Sehinggalah hampir sebelum tengah malam, Mary tertidur atas kerusi kepenatan. Tapi tiba-tiba dia terdengar jeritan dari ruang tamu. Ulrich panggil dia. Suara panik dan tanpa fikir panjang, Mary terus bergegas bangun dan datang untuk menyelamatkannya. Oh, aku budak kecil ni. Mak kita kata. Aku dah agak dah. Okay. Mama! Ulrich jerit lagi. Kenapa tu? Apa jadi? Mary balas. Panik. Dalam kelang kabut nak ke ruang tamu, dia sempat capai apa saja yang boleh dijadikan senjata. Rupa-rupanya kayu baseball kecil milik Ulrich. Ada lelaki dalam TV tu. Suara Ulrich perlahan. Movie dah habis. Tapi bukannya iklan atau filem yang keluar. Cuma hanya statik mengisi skrin. Lelaki? Lelaki mana? Mary tanya. Ya, dia cuba nak sakitkan saya. Ulrich menangis. Ni mamat yang tu ke? Cerita yang patung tu? Bukan, yang rumah kena kunci tu. Sama lelaki yang nakal lu juga. Holden. Maaf lah, itu saja saya boleh buat. Mampu buat tu sebelum kecil. Nangis sama kan? Sama. Ini sepupu dia kot. Nama bagus sekarang. Tu. Mary merenung televisyen yang tidak menunjukkan apa-apa selain salji tak bermakna, iaitu statik tanpa bentuk. Dia mula tenang. Masa tu baru disedar. Cerita Ulrich tadi mungkin cuma mimpi buruk. Dia rasa bersalah sebab biarkan Ulrich tengok cerita yang tak sesuai langsung dengan umur dia. Ia satu kesilapan. Memang pun. Mungkin lah. Ataupun mengigau kot. Dia mengigau kot rasa ni kan. Cuma mimpi je, Ulrich, kata Mary lembut sambil peluk anaknya Erat. Tak. Dia ada dalam TV tu. Ulrich menangis. Dia jahat. Tak apa. Ibu dia lembut. Dia seorang yang lembut ni. Karakter dia lembut. Sayang je. Tak apa. Tak apa. Balas Mary perlahan sambil masih memeluk Ulrich. Mama akan pastikan Ulrich selamat. Tidur ya. Mama sentiasa ada. Aku tak boleh lah. Cringe tu. Aku rasa cringe tu. Tapi sebab karakter dia tu macam seorang yang lemah lembut. Okay. Mama akan pastikan Ulrich selamat. Tidur ya. Mama sentiasa ada jaga Ulrich. Suara Mary memang menenangkan. Paling tenang yang pernah sesiapa dengar. Tak kira apa yang dia lafazkan, ia menyejukkan jiwa. Dia betul-betul ikhlas. Ulrich pun terus tenang.
Lepas pelukan terakhir yang erat, dia pun masuk tidur. Tapi masa Mary nak tutup TV yang masa statik tu, dia macam nampak bayang, macam bentuk garisan seorang lelaki merenung dia, membisikkan sesuatu yang tidak dapat difahami. Dia geleng kepala, cuba sedarkan diri. Semuanya kembali senyap. Mungkin dia dah terlalu penat. Sudah lewat malam dan tidak cukup tidur telah mengambil alih fikirannya yang letih. Mary tak sempat pun naik bilik. Dia terus tertidur atas sofa sebaik dia tutup TV. Dia cuma terjaga tengah malam. Leher dah mula sakit sebab tidur salah posisi. Dalam perjalanan nak ke bilik, dia perasan pintu bilik Urik terbuka sikit. Walaupun masih kecil, dia jenis budak yang suka privacy. Mary pun terfikir untuk cek keadaan anaknya, nak pastikan dia tidak mengalami sebarang mimpi ngeri lagi. Kira maknanya lepas anak dia tidur, Mary tertidur kat sofa. Tapi masa sebelum tidur tu dia nampak dia macam bayang-bayang lelaki kat TV lah kan. Masa TV ni dia dah off kan? Masa dia nak off. Oh, okay. Masa dalam static tu lagi, dia nampak macam bayang-bayang. Okay. Tapi dia kata macam cuba nak membisik sesuatu lah. Okay. Mula-mula nampak macam Urik tengah tidur. Tapi posisi badan dia pelik. Macam melentur ke bawah tepi katil. Belakang dia bengkok tak normal. Mary padamkan lampu. Tahu sangat yang Urik boleh tidur lena walaupun bilik dia cuma disinari cahaya malap. Tapi tiba-tiba dia terkaku. Sebab ketika dia pandang semula, mata Urik terbuka. Mata Urik kosong. Tak bergerak langsung, macam tak bernyawa. Mary jalan perlahan ke arah dia. Lagi dekat dia melangkah, lagi jelas satu perkara. Belakang Urik dah patah. Bila Mary sedar, terus dia berlari dan melutut sebelah katil. Dia teragak-agak nak sentuh atau tak. Bukan setakat belakang, tulang tangan dan kaki Urik pun dah hancur. Tak ada satu pun bahagian tubuh yang selamat. Urik dah lama meninggal. Oh ya Allah. Heartbreaking. Dia macam mana kan? Dia macam, engkau rasa nak kau selamat dalam jagaan kau. Tapi kau bukan tak kata terlikat, kau macam terlelap sikit. Ya, sebab dia penat. Penat. Sesedar nak kau tak ada. Ini satu kematian yang orang cakap memang tragik lah. Tragik dan kita tak tahu apa punca. Oh ya Allah. Kau tanya aku, dia macam engkau dalam keadaan yang tengah tak sedar, tiba-tiba anak kau hilang terus. Ya Allah. Tak boleh bayangkan lah. Tapi Mary masih cuba untuk menyelamatkan anak dia. Dia menunggu ambulans. Paramedik terpaksa tarik Mary sebelum mereka dapat angkat tubuh anaknya yang dah remuk itu. Hari-hari selepas itu, rumah Mary dikunjungi pelbagai detektif yang menyiasat tempat itu. Dan Mary cerita semuanya, termasuk tentang lelaki aneh yang sembunyi dalam TV statik itu. Tetapi tidak apa yang boleh dilakukan. Ia satu cerita tak masuk akal dan cuma Mary yang tahu apa yang dia nampak malam tu memang benar. Aku pun tak pasti kenapa Mary pilih untuk cerita semua dekat aku. Entah dia pernah cerita dekat online atau tidak. Aku tak tahu. Macam mana dia rasa malam tu, macam mana rupa tubuh Urik masa terbaring atas katil, semua dia ceritakan. Dan itulah kali terakhir aku dengar suara dia sebelum dia hilang. Oh, dia menghilangkan diri lepas tu. Cerita dia kan lepas anak dia meninggal kan, orang cakap Mary kan belah hilang. Tapi sebelum dia menghilangkan diri tu, Mary sempat bersembang dengan dia. Sekejap, narrator ni lelaki ke perempuan atau budak? Dia tak cerita. Okay. Tapi kemungkinan aku rasa seorang dewasa lah. Dewasa lah kan, bukan budak kan. Dia dewasa dan kemungkinan orang yang sebelah rumah Mary lah kot. Kemungkinan jiran lah ni, jiran ni jugalah. Jiran terdekat lah. Apa ni? Saya tak cerita dah tragik je ni aku. Aduh, sedih tu. Saya memang translate je. Aku translate je. Tapi naik cerita. Dia start dia terus bagi cerita macam ni kan. Kira opening cerita act 1 dia memang dah best lah. Dia terus hook lah. Terus hook. Misteri. Alright, kita sambung. Okay. Betul-betul. Tengah-tengah bini je. Macam perempuan lah. Maaf. Benda dekat bahaya. Siapa ada bini, siapa ada isteri, ada awet, kau tahulah macam mana tengok pasangan anda membetulkan tudung. Saya betul kata. Betul lah.
Aku rasa aku ambil ubat kompresi gambar memang kelakar. Okay, sambung. Tak ada mayat dijumpai, tapi kesan darah ada di seluruh rumah. Walaupun tiada mayat, tiada siapa akan selamat dengan kehilangan darah sebanyak tu. Sekejap, betul aku baca ni? Okay, tak apa. Dan masa tu, cerita tu mula tersebar. Aku cerita dekat isteri aku. Okay, lelaki dewasa. Dia cerita dekat kawan dia. Lepas itu tersebar satu taman tahu tentang lelaki dalam TV yang bersembunyi dalam statik. Dari situ muncul satu urban legend. Jangan tutup TV sebelum pukul 12 malam. Dan paling penting, jangan tidur atas sofa dengan filem masih berjalan. Ya, aku nak cuba fahamkan. Tak ada mayat dijumpai tapi kesan darah ada seluruh rumah. Ni ada tertinggal ke atau macam mana? Oh, ni rumah ni. Rumah mak yang rumah Mary. Aku cuba fahamkan ni. Sebab aku faham ni sebenarnya macam rumah Mary. Rumah Mary dan tapi masa dia tinggalkan tu dah tak ada mayat tapi ada kesan darah. Okey. Okey, tragik. Dan kira Mary dah hilang tapi rumah dia tak jumpa mayat Mary. Tapi ada kesan darah macam tu. Okey, tapi darah dia banyak. Okay, first impression aku mungkin dia dibunuh lah. Mungkin. Okay. Lepas tu jadi urban legend, lelaki yang statik tu keluar. So dia cakap jangan tutup TV sebelum pukul 12 malam. Dan paling penting, jangan tidur. Maksudnya kalau dia buka TV, nampak statik tu jangan tutup. Biarkan je, betul keluar rumah. Aku tahu sini dia kata jangan tutup TV je sebelum pukul 12 malam. Dan paling penting jangan tidur pas sofa, TV tengah tu je. So punca kalau dia tutup TV, benda tu akan keluar lah. Yang aku faham macam tu lah. Okay. Selepas pukul 12. Selepas pukul 12. Jangan tutup TV sebelum. Jangan tutup TV sebelum. Jangan tutup TV sebelum pukul 12 malam. Maksudnya kalau kau tutup TV tu dari, kalau kau buka TV tu macam ni pukul 9 kau tengok TV. Kau kena tengok sampai pukul 12. Okay. Melambung berapi. Betul lah tu. Logik lah. Kalau kau tengok sebelum 2 malam boleh tutup. Macam tu 9 ke 10 tidur. Tidur jangan buka TV langsung kan. Dia maksudnya kau dah buka je tak boleh tidur. Tapi soalannya adakah benda tu berjaya menyelamatkan diri orang? Betul. Okay. Tapi bila minggu bertukar jadi bulan dan bulan bertukar jadi tahun, kisah tragis kematian Ulrich dan kehilangan Mary pun mula berubah. Dulu semua rasa sedih, tapi sekarang semua dipenuhi misteri yang penuh dengan tanda tanya. Orang dah mula cari saluran TV yang penuh dengan statik tu, tapi tak ada sesiapa pun yang jumpa. Sampailah satu malam, isteri aku tertidur depan TV masa tengah tengok movie. Oh, maksudnya kalau kau cari tak jumpa. Betul lah. Betul lah tu. Benda kalau nak kau cari tak jumpa. Yalah. Macam ghost hunter lah. Ya, betul. Sebab dia tahu kau tengah cari dia. Apa dia nak muncul? Yalah. Maksudnya bila kau leka baru dia akan muncul. Sebab dia tahu orang yang cari dia tu orang yang berani. Benda ni suka kacau orang yang lemah semangat, takut. Orang yang memang tak expect kehadiran dia. Kan. Waktu tu baru lepas pukul 12. Aku baru balik dari shift malam. Bila aku buka pintu, ruang tamu bersinar dengan cahaya putih pucat, bergerak-gerak dalam gelap. Di balik cahaya putih tu, kedengaran bunyi statik menusuk sunyi malam tu perlahan-lahan. Alice? Awak dah bangun ke? Aku panggil kuat tapi tak ada jawapan. Alice, jangan main-main lah. Aku panggil lagi. Perasaan aku mula tak sedap. Aku terus meluru masuk ke ruang tamu. TV masih menyala, penuh dengan statik. Cahaya putihnya memenuhi bilik. Aku terhenti sekejap bila nampak bayang seorang lelaki di sebalik statik tu. Nampak samar-samar, tapi memang ada. Tapi belum sempat aku melangkah lebih dekat, bayang tu hilang. Aku pusing ke arah sofa dan nampak isteri aku tengah tidur lena. Suasana kecoh tadi hampir buat dia terjaga. Kenapa ni? Tanya Alice dengan suara serak. Sekejap. Maksudnya kalau kau nampak bayang lelaki kat TV tu baru benda tu akan keluar lah. Ya. Maksudnya kalau kau cek kau tunggu benda tak keluar memang tak keluar. Maksudnya kau tunggu. Sebab tu kan kata benda ni terjadi kalau tidur. Betul kata jangan tidur. Dia kata cerita dia rules dia dua. Okay, rules dia kena faham tau. Tengok TV sebelum pukul 12 malam. Maksudnya jangan off TV. Jangan off TV. Dengan dah lagi syarat dia jangan tidur depan TV tengok cerita dia syarat dia. Shit. Jangan tidur tu. Okay. Sebab tu orang tak jumpa. Syarat dia kena tidur. Okay. Jangan tidur atas sofa dengan film. Okay. Wow. It's creepy man. So solutionnya jangan letak sofa dalam TV lah. Biar kosong depan rumah. Dalam sofa. Macam rumah kampung kita kan. Terus
Kapek je. Tanya Alice dengan suara serak. Tapi aku tak mampu jawab. Sekelip mata sahaja, bayangan lelaki tadi membangkitkan ketakutan dalam diri aku. Dan masa tu aku tahu semua yang Mary pernah cerita dekat aku memang betul. Dan benda tu menakutkan aku. Apa yang awak dah buat? Tanya aku panik. Saya cuma tengok movie. Lepas tu tertidur. Saya tak sengaja, kata Alice. Suara dia makin takut bila nampak muka aku yang betul-betul panik. Okey, jom masuk bilik sekarang. Saya tak tarik. Aku agak dah. Hai. Aku terus ajak dia. Nada aku tegas. Aku bukan jenis lelaki yang berani, bukan kuat pun. Tapi aku ada satu benda. Sepucuk. Aku tak boleh fikir lagi cakap Zaid tu. Ayat sangat bosan ni macam double meaning tau. Kenalah sepucuk pistol. Tak, maaf. Tapi sekejap. Tapi aku ada satu benda. So kau masuk sepucuk tu. Tapi aku ada satu benda. Sepucuk pistol yang ayahku tinggalkan sebelum dia meninggal. Walaupun pistol tu dah lama, tapi ayahku selalu bawa ke lapang sasar. Aku sendiri tak pernah minat senjata. Tapi waktu terdesak, kita tak ada banyak pilihan. Kami berdua cepat-cepat masuk ke dalam bilik dan tutup pintu rapat-rapat. Alice duduk atas katil sementara aku aduh. Sekejap, serius. Ini seram ni, tengah suspend ni. Alice duduk atas katil sementara aku ambil pistol lama tu dan mula bersedia. Awak buat apa tu? Kau tak boleh Kau bawa pistol ke tak boleh? Start cerita tadi kan, aku dah tak boleh. Tak boleh nak buang dengan pelaku tau. Malah sebab kita start tadi. Memang tak boleh nak off dah. Tanya Alice. Jangan risau, saya takkan tembak sesiapa. Ni cuma langkah berjaga-jaga. Ya, aku nak tergelak pula. Kenapa dia sambung ayat ni pula? Dia tak boleh kalau start dah gelak ni, susah tau. Aduh, sekejap minum air sekejap. Masalah dialog sepenuh tu semua mati. Dia macam non stop. Bagilah ayat yang okey sikit. Daripada aku translate. Aduh, ini crop-sting ni aku tak boleh nak cover. Aduh, hai. Bahaya ni apa meaning, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, aku ulang balik. Okay. Jangan risau, saya takkan tembak siapa-siapa. Ni cuma langkah berjaga-jaga. Aku cakap, Apa akan jadi pada kita? Dia tanya. Tak ada apa-apa, kita akan selamat. Aku bohong. Sebenarnya aku tak pernah cerita secara terperinci pasal kematian Urik. Aku cuma sebut pasal TV tu dan cakap dia mati secara tak normal. Tapi aku tak sebut pasal tulang yang patah dan badan yang hancur. Oh, kena bini ni tak tahu lah. Tak tahu, sebab dia nak jaga. Tapi bini ni tahu Urik tu meninggal. Dia tahu mati, tapi cuma cakap bini tu mati tak normal lah. Okay. Tapi bini dia tahu lah pasal urban legend yang laki dalam statik TV mungkin. tu. Mungkin. Okay. Mungkin. Wah, ni suspend lah. Kalau macam tu, kenapa dia terhenti? Apa tu? Apa tu? Soalan aku terhenti bila terdengar bisikan kuat dari luar. Suara dalam, seolah-olah bercakap melalui radio. Dari TV ke? Tanya Alice. Tak tahu, tapi saya nak check kejap. Aku jawab, jangan, duduk sini, panggil polis. Okay. Awak betul. Awak call polis, saya pastikan tak ada orang masuk rumah ni. Gary, tunggu. Dia menjerit dengan bisikan kuat. Tapi dah terlambat. Aku dah pun buka pintu dan keluar. Pastikan pintu tertutup rapat di belakang aku. Mungkin dia keluar. Okay. Kan dia setengah bini padahal dia. Dia ni penakut tau sebenarnya. Dia penakut, tapi ialah gerakan insting suami nak protect kan. Kalau kau ajak kau apa? Aku stay lah so. Kalau aku suruh bini aku keluar, aku stay. Siapa suruh tidur depan TV? Tutup.
Dah tahu dekat TV tutup lah. Jibau betul. Situ lah. Mungkin idea. Maaf lah. Cerita seram ni. Cerita seram ni, maaf lah. Banyak sangat boleh buat ni lah. Itulah betul. Mungkin idea bodoh, tapi naluri melindungi dah menguasai. Kalau ada siapa atau sesuatu masuk rumah aku akan pastikan mereka takkan sesekali buat apa-apa pada orang yang paling aku sayang. Jadi aku menyelinap balik ke ruang tamu, pegang pistol siap-siap. Ni kau memang tak lego lagi dengan pistol tu ya? Aku nak tukar lah pistol ni. Pegang Nerf tu kan. Shotgun. Sama lagi. Sama. Lagi teruk. Binai. Kita nak kena ini. Jimat morikat ni. Itulah. Okay, go on. Sekejap aku lupa mana pistol. Okay. Jadi aku menyelinap balik ke ruang tamu, pegang pistol siap-siap. Aku agak je yang TV terbuka balik. Jadi punca bunyi tu kita cut, kau pergi masuk muka lah kejap. Dah tahu member dah tak boleh stop dah ni. Abang ni selalu tengok senario. Dia jarang tengok senario. Dia bunga. Alah. Dia bukan pasal benda long ni pasal. Dia memang pasal yang bermini pun. Dia benda dah start tadi. Lepas tu dia bagi pula terus. Dia sambung terus. So dia macam tak, dia macam bagi kita asyik proses benda tu macam kelakar. Dah mula tak ada benda. So tak faham. Kita utah balik ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku agak je yang TV terbuka balik, jadi punca bunyi tu. Tapi aku terkejut bila masuk ruang tamu, semua gelap. Semua peralatan dimatikan. Kemudian suara-suara tu kembali datang dari bawah. Sekarang aku tahu ada televisyen lama dari zaman muda ayah aku tersimpan di sana. Tapi ia tak disambungkan dan dah berdekad-dekad tak berfungsi. Ia lebih kepada barang antik yang disimpan sebagai kenangan, bukan apa-apa yang berguna. Tapi kalau aku kena musnahkan televisyen tu untuk pastikan suara tu hilang, maka aku akan lakukannya. Cerita dia sekarang ni, dia dengan bunyi statistik kat bawah, bunyi suara kat bawah. Dia turun bawah gelap. Bukan kat TV ruang tamu dia lah. Kat ruang tamu tu memang gelap. Shit. Lepas tu dia dengar lagi ada bunyi tu. So dia tahu dekat bawah rumah dia ada satu lagi simpan TV lama. Oh. So tapi TV tu tak pernah dah rosak dah sebenarnya. Ya, aku rasa macam mungkin ni teori aku lah. Sekat ni mungkin dia tak akan pergi kat TV model, tapi TV static tu. TV lah. yang ataupun mungkin ada electrician punya ni lah, komponen lah kot. Mungkin jugalah. Mungkin juga ada benda yang berkaitan. Sebab dia tak kata TV rumah orang tamu dia kan. Oh, okay. Ni tanda ada twist yang menarik. Aku melangkah masuk balik. Suara tu semakin kuat. Masih tak jelas akibat gangguan statik. Langkah demi langkah, aku turun tangga gelap menuju ke dalam ruang bawah tanah yang seperti jurang. Tak ada sumber cahaya yang berfungsi di situ. Elektrik diputuskan lepas banjir musim panas lalu dan masih tunggu untuk dibaiki. Jadi aku guna lampu suluh kecil dari telefon bimbit untuk memandu jalan sambil pegang senjata tinggi-tinggi. Oi, kalau ada sesiapa kat bawah sana, tunjukkan diri kau sekarang juga. Aku jerit, berharap polis akan datang sebelum aku jumpa sesiapa. Tapi tak ada sesiapa pun yang jawab. Jadi aku terus turun. Perasan ada cahaya putih yang pudar dan berkelip di bawah. Dah agak dah. Aku terus kenal itu adalah statik dari TV, yang bermaksud barang antik yang tak disambungkan tu entah macam mana dah terpasang sendiri. Aku melompat 2 langkah akhir dan terus halakan pistol ke arah cahaya dengan cepat, hanya untuk jumpa gambar statik yang keluar dari TV yang rosak tu. Di tengah-tengah, aku nampak seorang lelaki yang merenung melalui bunyi bising tu. Wajahnya lebih jelas dari tadi, dengan parut yang penuh di muka dan anggota badan yang terlalu panjang, hujungnya malah melepasi pucuk skrin. Ia berbisik sesuatu yang lain, tak dapat difahami macam yang lain. Tapi
ada satu perkataan yang aku boleh dengar. Korban. Wow. Kemudian aku terdengar siren, menarik perhatian aku sekejap. Tapi itu dah cukup untuk membuatkan aku terlupa sejenak. Ruang itu kembali gelap dan polis sudah sampai. Aku berlari ke atas dan bukan satu atau dua, tapi lebih dari 10 kereta peronda meluncur masuk ke jalan kami. Polis keluar dengan cepat dan bergegas ke rumah-rumah lain. Hanya beberapa yang datang ke arah aku. Encik Lassen? Tanya salah seorang daripada mereka. Aku mengangguk. Kami terima panggilan dari isteri Encik. Kami percaya dia mungkin dalam bahaya. Ya. Tapi dia kunci diri dalam bilik. Dia sepatutnya selamat sekarang. Aku jelaskan. Boleh kami masuk sekejap? Kami berjalan bersama ke bilik tidur yang dikunci dari dalam. Polis mengentuk dulu, cuba menarik perhatian dia. Tak ada respon. Amen. Sayang, Alice, tolong buka pintu ni. Aku panggil. Pada ketika itu, polis sudah sedar yang ada sesuatu yang tak kena. Mereka saling mengangguk sebelum bersiap untuk pecahkan pintu. Pintu itu pecah dengan bunyi kuat dan polis terus menyerbu masuk. Mereka terhenti sekejap bila nampak isteri aku. Dia terbaring di atas katil dengan mulut ternganga. Rahangnya nampak terkeluar dari tempatnya dan lehernya patah di beberapa tempat. Dia mempunyai pandangan kosong yang sama seperti Mary terangkan. Mati dan tak dapat diselamatkan. Polis tak cuba pun untuk menyelamatkan dia. Sudah terlambat. Sama kita macam Hurik. Macam Hurik juga lah. Lepas tengok TV, masuk bilik hancur. Maksudnya sekarang aku rasa mungkin sebab macam mana cakap, dia akan, kalau dia macam tahu dalam rumah tu ada 2 orang, dia akan tarik perhatian seseorang. Mungkin macam Mary betul. seorang masuk bilik tidur ataupun selamat nyorok, dia nampak statik tu. Yelah. Maksud dia dah aim bini dia awal lah sebenarnya. Memang dia akan aim sebab dia yang tidur dulu depan sofa tu. Betul. Macam Urik pun dia tidur depan TV dia juga kan. Betul. Wow. Tapi walaupun hati aku hancur, malam itu tak berakhir di situ. Kerana dari perbualan yang aku dengar, setiap satu daripada 24 pegawai melaporkan penemuan mayat di seluruh kejiranan. Setiap satu daripadanya hancur sukar untuk dipercayai. Daripada pasangan, anak-anak atau ibu bapa mereka melaporkan TV menunjukkan statik dan mendengar bisikan. Malam itu 15 orang mati di rumah kami. Shit. 15 kan? Aku tak expect sending macam ni. 15 ramai tu malam tu. Sekerentak tu. Malam itu 15 orang mati di rumah mereka. Semuanya melihat imej statik yang tersembunyi oleh seorang lelaki. Tapi tak pernah lebih dari satu mangsa. Aku sedar kesilapan yang aku buat dengan mencari pengintip tu. Ia hanya satu gangguan yang menyebabkan aku meninggalkan isteri aku keseorangan. Satu perangkap untuk membunuhnya. Ni yang kau cakap tadi kan ni. Dia macam trik balik. Trik suami dia tu. Aku dah pertimbangkan untuk mengakhiri hidup aku. Tapi aku perlukan jawapan. Aku perlu tahu kenapa isteri aku mati dan siapa yang melakukannya. Satu-satunya petunjuk yang aku ada adalah Mary. Walaupun darahnya ditemui di seluruh apartmen, mayatnya tak pernah dijumpai. Yang mana berbeza dengan kes pembunuhan yang lain. Dia mungkin masih hidup. Dan mungkin dia dah ada jawapan yang sangat aku cari. Lama. Aku tak expect cerita habis ni. Macam cepat sangat habis lah. Sebab dia tak cerita macam mana dibunuh kan. Dia timbulkan lagi banyak persoalan. Betul. Tapi aku cuma nak kita sekarang kita ulas cerita ni lah. Bagi aku jalan cerita dia bagus. Dia ada act 1, 2, 3 dia perfect lah bagi aku. Dia ada introduction untuk apa sebenarnya first kali jadi tragedi tu. Dan dia bagi hint pasal Mary. Dan cerita pasal narrative ni pula. Dan akhirnya macam bini mati. Cerita ni aku cakap dia boleh dijangka lah, predictable. Cuma aku tak expect sebenarnya yang ending dia cakap yang satu kawasan tu jadi serentak. Itu pun aku terkejut ke tu. Bagi aku twist ni tu, ingatkan dia seorang je. Patutlah ramai kereta polis sampai kan.
Kan dia ramai nak hal ke rumah dia je. Rupanya satu kawasan. Betul, dia kata kita ramai kan. Tapi datang kat rumah dia sikit. Lepas tu aku dah meremang dah tadi. Masa aku baca tu aku dah ramai rupanya kena jadi. Sebab kan dia cakap dia jadi urban legend. Lepas tu ramai cuba cari benda ni kan. Lepas tu dia cakap okay, kau betul nak cari aku, malam tu aku buat mass murder. Semua kena. Mungkin semua buat benda sama kan. Semua buat benda sama. Tapi agak creepy kan bila satu entiti boleh bunuh sampai 15 orang. Itulah. Dia serentak semua tempat jadi. Ke dibunuh tu pam. Aku rasa serentak. Satu. Aku rasa serentak. Dia tak ada. Sebab cerita ni mengingatkan aku pada satu lagi cerita No Sleep yang famous. Tajuk dia Tommy Taffy. Cerita dia mana yang aku cerita sebelum ni masa kita buat introduction pasal No Sleep kan, dekat episode first kali untuk podcast ni. Yang aku cerita Tommy Taffy ni setiap rumah tu didatangi oleh satu lelaki yang figure dia macam patung, dan dia akan kontrol semua. Dia akan kontrol setiap family yang ada dalam kawasan kejiranan tu. Maksudnya macam contoh dalam cerita Tommy Taffy tu, narrator bercerita pasal keluarga dia tanya seorang lelaki yang muka macam patung. Rupa-rupanya pasal jiran dia pun sama ada Tommy Taffy yang lain. Maksudnya entiti ni, aku cakap entiti ni datang serentak dan menghantui kawasan perumahan tu. So formula yang sama dia pakai, tapi untuk dalam cerita ni dia pakai hantu dalam TV ni. Hantu ni dalam TV, dalam static TV dia akan membunuh orang. Tapi aku unik lah dalam cerita dia, sebab dia akan trick penghuni rumah tu. Dan aku perasan dia tak cerita, mungkin ni teori aku jugalah, dia akan menghantui orang yang dalam rumah dia ada lebih daripada seorang. Maksudnya macam cerita ni memang aku bela sikit lah. Sebab macam mana aku nak kait dengan teori tentang apa entiti tu, apa tujuan dia kan. Dia macam terlalu random, tiba-tiba ada. Dia tak ada macam pengenalan. Tapi biasalah, No Sleep memang macam tu cerita dia kan. Yelah. Tapi dia agak macam, aku macam clueless juga lah. Macam tak dapat nak agak tau. Entiti ni apa, siapa. Cuma dia cakap seorang lelaki saja. Seorang lelaki saja. Tapi tadi dia cakap description. Pasal tak dia beritahu deskripsi figure lelaki dia macam mana? Ada dia kata tangan panjang kan. Aku tengok macam Slenderman tau. Tu lah aku ingat Slenderman juga. Aku rasa memang Slenderman. Jap. Kau pernah main Slenderman tak? Tak pernah. Dah tengok tak kalau satu klip, kalau setiap kali player dia nak kena tangkap dengan Slenderman, akan keluar static kat view dia. Nanti aku check balik. Aku tengok balik. Dia cakap mana tadi? Laki biasanya okey, bezalah sikit. Parut penuh ni muka dan anggota badan terlalu panjang, ujungnya malam lepas wujud. Okey. Ni lain sikit juga. Kalau macam apa Slenderman muka tak ada, pakai baju kot. Pakai baju suit. Sorry, lain bukan Slenderman. Cuma aku boleh cakap cerita ni, teori bagi aku ialah mungkin memang benda ni datang daripada dimensi lain, dan dia memilih TV sebagai jalan dia untuk meraih mungkin makanan dia, mungkin itu favorite dia, menggunakan TV. Mungkin dia macam satu portal lah. TV satu portal. So basically dia mencari, sebenarnya aku rasa dia elemen yang dia cari, aku rasa mungkin ketakutan lah kot. Sebab macam Urik first, siapa tu? Saya tahu ni budak ni akhir masa aku. Betul. Sebab dia nak elemen ketakutan tu. Mangsa dia. Kan? Macam bini dia bangun-bangun pun macam, dia bukan takut dengan TV, tapi dengan suami terkejut. Apa ni? Dia panik juga. Ada panik. Takut. Ni elemen takut tu ada. Okay. Lepas tu simpan, nyorok dalam. Dengan bini tu bingung, ketakutan. Dia panggil laki dia, drag kita lain, dia bunuh kan. Betul lah. Dia TV tu portal je lah. Bagi aku TV tu sebenarnya satu portal je lah. Kau rasa dia keluar dari TV tak rasa? Kemungkinan besar aku rasa TV tu sebagai elemen je. Aku rasa mungkin dia keluar. Mungkin dia keluar lah. Tapi bukan keluar secara visual. Sebab macam tadi kan lelaki cakap, masa dia boleh balik tu dia nampak macam ada satu bayang sama-sama. Dia nampak dulu kan. Bayang sama-sama. Basically aku rasa benda tu memang bayang lah. Sebab cara dia bunuh pun pelik tau. Dia patahkan tulang. Kalau patah tulang tu, aku rasa maybe kalau cara mindset aku memang dia merasuk benda tu pecah dari dalam lah. Pak dia keluar. Sebab benda tu kan terbuka rangka kan. Rangka terbuka, mata kosong. Benda yang mati secara terpaksa, terkejut. Maksudnya masuk dari badan, lepas tu dia patah-patahkan di dalam. Patahkan dalam, dia keluar. Itu teori kau lah. Cuba teori kau pula pasal Mary.
Oh Mary ni susah ni. Sebab Mary ni dia satu cerita yang dah lah sekejap betul hilang. Aku rasa Mary ni mungkin dia tahu siapa lelaki tu sebenarnya. Okay, tu sebab jadi aku cuba, bukan aku nak lawan kau punya teori, cuma aku mungkin kau punya teori cakap yang dia masuk dalam badan lepas tu patahkan dalam tu mungkin menarik juga sebenarnya. Tapi bagi aku mungkin sebenarnya TV tu hanyalah macam dia trap orang untuk faham. Macam kau cakap tadi, dia rangkap orang nak jadikan satu hint lah macam lah. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya dia akan keluar dari mana-mana saja dia nak. Dan dia akan datang ke masa dia akan bunuh mangsa tu. Cumanya bila sampai Pak Mary ni dia tunggu. Dia tunggu dan dia katakan dari rumah tu, dia kata nampak dalam rumah Mary sumpah penuh darah kan. Aku rasa Mary jumpa benda tu keluar, dia lawan. Mungkin. Dan teori aku mungkin Mary tak mati ataupun mungkin mati, tapi cara dia mati adalah dia mungkin dibawa lari oleh benda tu, ataupun dia bersama-sama benda tu berlawan sampai masuk portal dimensi makhluk ni. Mungkin mungkin Mary ni salah satu dia jadi sebabkan entity. Awal-awal dia kata dia tengah duduk kat TV, dia tengah buat paperwork, dia tidur, so tak tahu dia buat apa. Boleh jadi dia mungkin salah seorang, mungkin lah dia ni satu benda eksperimen ke apa. Mary tu salah seorang yang tahu. Dia macam mana aku nak bercakap lah. Kau nak cakap sebenarnya Mary ni adalah buat paperwork pasal basically aku tak kata paperwork. Jadi tu aku nak kata macam Mary ni tahu siapa lelaki tu sebenarnya. Selepas ke sebelum terjadi anak dia mati? Kejadian mati lah, sebab kematian anak dia tu yang pertama. Yalah. Punca daripada anak Urik tu start. Boleh jadi juga teori dia. Urik tu start dulu. So lepas tu Mary tu belah, Mamat ni nak balas dendam, yang dalam entity nak balas dendam. So Mary dia tak ada dah ni. Itu dia bunuh serentak 15. Dia bunuh serentak tu dia tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Dia tak ada sebab lepas Urik tak ada sampai lagi mati. Dia kalau ikutkan casualty lah, kita cakap casualty kesan daripada yang kematian tu, mula Urik mati, lepas tu Mary tapi tak tahu mati atau tak, cuma nampak rumah penuh darah, tak ada mayat. Lepas tu gap period masa yang panjang. Tapi cerita tu tersebar dah. Dia jadi satu macam urban legend. And then tiba-tiba lepas tu satu malam jadi narrator cerita bini dia kena, rupa-rupanya satu kawasan perumahan kena juga. Ke sebenarnya Mary dah serang dia. Dia bengang, dia bunuh. Mary jadi benda tu kan. Maksudnya benda ni pertemuan antara Mary, tapi aku tak tahu lah Mary ni apa dia ni. Mungkin salah satu yang menjadi bahan apa? Aku nak cakap yang etik tu sebenarnya bahan eksperimen. Aku nak cakap. Tapi Mary ni mungkin salah satu yang buat uji kaji pada dia. Tapi Mary ni je yang masih belum dia dapat bunuh. Itu teori. Itu je lah aku fikir. Cuma sayang lah sebab dia tak elaborate pasal apa benda ni kan. Itulah. Tapi teori kau tu menarik kalau dia buat cerita. Sebab bagi aku cerita ni perlu dipanjangkan lagi. Betul. Sebab aku scroll 7 page je. Aku tak, mula-mula aku ingat cerita ni 10 page. Aku sebenarnya maaf lah, saya bila transfer cerita ni awal kan. Kita lupa tau awal. Benda ni saya dah lama, dekat 2 bulan aku nak translate. Betul, dah lupa. Dia cakap kata ni kita kena rekod. Apa kita nak baca ni? Sebab tadi sebelum kita rekod cakap, okay hari ni panjang ni. Semua daripada 2 page. 7 page. So basically aku rasa tu je lah yang paling kuat teori. Aku tak ada kata benda tu ritual. Nak kata ritual pun tak juga. Sebab siapa nak seru dia? Betul kan? Ke Terminator punca. Kan nak tengok Terminator kan? Jing. Sebenarnya Uris tu yang dalam sedar-sedar dia yang seru benda tu. Itu nak tahu apa punca tiba-tiba benda keluar masa hari pertama yang anak Urik mati. Apa jadi punca benda tu keluar? Punca kan? Sebenarnya dekat Urik tu. Tapi aku tahu punca tu bukan kat Urik. Urik tu mangsa. So punca tu sebenarnya kat Mary tu yang benda tu sebenarnya serang Mary sebenarnya. Pada aku benda tu memang serang Mary. Tapi aku suka teori kau sebab dia mungkin paperwork dia cakap tu berkaitan dengan eksperimen yang dia buat. Tapi sebab kenapa tiba-tiba Mary nak hilang? Dengan banyak tak ada. So bagi macam ni lah, aku rasa macam bagi kau, kalau cerita ni diolah balik, kau akan letak itulah pasal eksperimen Mary terbabit, anak jadi mangsa. Memang cerita benda tu memang kat Terminator lah. Ada? Benda tu macam Terminator lah. Benda tu Terminator. Mary siapa perempuan tu? Dia lawan kat Terminator tu. Apa nama dia? Aku lupa lah nama Sarah Connor. Macam ikut cerita lah. Dia hilang tiba-tiba. Lepas tu pergi future lah. Lepas tu datang balik. Best cerita macam tu. Punya Ori tu hidup lagi. Yang kita tengok ni sebenarnya Terminator yang latest. Yang anak dia Joko dah mati. Joko dah mati tu. Tapi bagi aku cerita ni best lah. Dia biasalah No Sleep kalau buat cerita, dia orang biasanya dia takkan bagi permulaan dia pemahiran, dia akan bagi hanging betul tengah dia isi bagi. Ending pun hanging. Aku banyak lagi teori sebenarnya nak bagi ni, tapi aku rasa cukup setakat ni. Bagi aku teori aku bagi tu memang dah seronok dengar lah. Betul lah. Okay, satu lagi teori aku bagilah. Kemungkinan masa period
tempoh masa daripada Mary hilang, yang mungkin mati ataupun tidak, sampai kejadian seterusnya, kematian seterusnya, iaitu isteri narrator ni, kemungkinan ni teori aku Mary masuk ke dalam portal dunia dimensi yang makhluk entity ni dan berlawan mungkin tempoh masa yang lama. Tapi malangnya Mary mati. Benda tu mungkin dah penat, tapi masa dia build up balik tenaga dia, kumpul tenaga balik. Tu dia 15 orang tu. Dia cakap Mary dah mati. Sekarang aku dah boleh buat kerja aku balik. Kira manusia tu menjadi satu sumber tenaga dia lah. Mungkin sumber juga sumber dia lah. Tapi sebabkan sebelum ni Mary yang kacau kerja dia, dia terpaksa berehat sekejap. Jadi kalau teori kau tu cantik, aku faham. Menarik juga. Aku tak terfikir juga. Betul juga bila kau cakap dia berlawan. Tapi entity tu siapa? Itu lah. Aku suka kaitkan balik dengan teori kau cakap, barang eksperimen. Mungkin Mary tahu benda tu. Cerita memang dia paling kuat barang eksperimen. Dia dua je, barang eksperimen ataupun supernatural. Supernatural tu je. Dua tu je. So ni bukan halusinasi Ini tak halusinasi sebab dia tak ada ke arah halusinasi. Sebab kena nampak dia cerita. Sebab dia cakap ending tu lelaki tu nak cek Mary. Okay. Aku rasa kalau dia buat cerita ni bukan siri kan, bukan bersiri kan, tak ada episod tu kan. Sayang. Aku rasa kalau dia buat satu lagi siri, aku rasa better dia buat cerita pasal narrator ni cari Mary. Mungkin dengan tunggu kali kedua atau ketiga yang entity keluar. Mesti lagi best. Tapi biasa kalau buat sequel ni menarik juga. Kalau aku menarik juga tu kalau dia buat sequel kan? Dia cari Mary. Rupanya selama ni yang dia cari entity tu sebenarnya Mary. Kan. Sebenarnya Mary sebenarnya pembunuh lah. Ataupun sebenarnya Ulrich sebenarnya. Mungkin Ulrich sebenarnya yang tu kan. Pelik teori kita. Bagi pelik teori dah juga lah. Kau rasa kau letak ranking ni kat mana? Rating dia? Dia mild, light, mild dengan heavy. Aku bagi heavy. Definitely aku bagi heavy. Cerita dia menarik. Aku heavy lah. Aku sebenarnya takkan mild. Sebab aku rasa tak puas. Faham. Tapi aku letak heavy tu sebab dia punya cara kematian tu agak, bagi aku cukup lah sebenarnya. Cuma macam cakap sebab aku faham No Sleep punya cerita sebenarnya kalau kan kita boleh elaborate lagi, tapi takut mungkin panjang. So penulis mungkin Richard Saxon penulis ni cerita ni mungkin tak apa, kita bagi ngam-ngam. Kadang-kadang cerita ni dia nak buat supaya ada orang reply next. Betul juga. Tapi mungkin orang dah boleh berkonspirasi dan cerita ni. Teori. Okay. So penulis pun tengok mungkin dah cukup jelas lah teori betul. Sambung kan. Betul. Alright, aku rasa heavy lah. Heavy lah. Alright. So macam itulah jadi cerita kita. Kalau korang ada apa-apa teori ataupun korang ada komen yang mungkin korang boleh kongsi bersama dalam episod kali ini, drop komen. Dan juga jangan risau, lepas ni kita akan sambung lagi cerita lain. Dan kalau ada cerita, kalau korang ada cerita yang menarik yang korang nak sampaikan, yang korang nak hasilkan untuk kita baca, jangan malu, jangan segan, send pada kami. Kita akan drop dalam description, ada email kami. Ataupun boleh juga korang hantar DM dekat Facebook page kami. Di situ kami akan check dan kami akan bacakan lah. TikTok pun boleh. So kalau pada siapa yang masih menonton, terima kasih banyak. Kita dah hampir mencecah 500 subscriber masa setakat sekarang ni. Dan jangan lupa follow kita orang dekat Facebook page, dekat TikTok, dekat Spotify pun kita ada. Dan jangan lupa subscribe dan like episod kali ini dekat YouTube. Alright, so kita akan berjumpa lagi lah dekat episod akan datang. Dekat mana? Your Fun Nightmare. Lupa cakap mula tadi. Angkercast. Your Fun Nightmare. Jumpa lagi. Bye. Angkercast adalah hasil idea asal oleh Syahril Hafiz dan 717 dan dirakam sepenuhnya di Studio Meerkats Production, Petaling Jaya. Penerbit eksekutif Titus Lee. Hos anda Chad Hafiz dan Ad Anas. Diterbitkan oleh Chad Hafiz, Ad Anas dan Syazwan Rahim. Sumber cerita diambil dari komuniti Reddit r/nosleep. Terjemahan dilakukan oleh Syahril Hafiz dan Khairul Anas. Panel skrip terdiri daripada Syahril Hafiz, Khairul Anas dan Syazwan Rahim. Reka grafik dan suntingan video oleh Chad Hafiz. Cover art oleh Chad Hafiz dan Ad Anas. Reka bentuk muzik dan skor muzik asal disempurnakan oleh Incomparable Codec dan 717. Pasukan produksi oleh Chad Hafiz, Azhari Cekwan, Titus Lee dan Ad Anas. Lakonan suara dibawakan oleh Chad Hafiz, Ad Anas, Syazwan Rahim serta pasukan B-Mirians. Jika anda mempunyai kisah-kisah seram atau thriller menarik yang ingin dikongsikan, sila email kepada kami di info717@gmail.com. Ikuti kami di media sosial, Instagram, TikTok dan Facebook. Bagi pihak Angkercast, kami amat hargai jika anda dapat like, subscribe dan share podcast kami. Kami juga mengalukan sebarang ulasan, kritikan dan cadangan bagi penambahbaikan podcast kami.
Jangan lupa untuk kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda yang juga meminati genre yang sama. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.